صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Hormati yang tuan imam, tuan pengurusi, ahli jabatan kuasa, pegawai masjid, sedang jemaah muslimin muslimat. Alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ni masih dibangkitkan kita, masih dikekalkan hidup kita lah. Sedangkan pagi ini pada Allah SWT berpeluang lagi untuk kita menambah ibadat, menambah bekalan, membuat persediaan, membetulkan hidup kita lah, dengan taubat kepada Allah, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, sebelum kita semua akan dijemput oleh Allah untuk balik ke alam yang berikutnya, alam barzakh, kemudian alam akhirat, kemudian balik ke tempat asal kita, iaitu syurga, mudah-mudahan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian akan masuk ke syurga, sebahagian akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita terus ke syurga, insya-Allah, dengan cara kita beriman dan beramal soleh. Itu je lah. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, juzuk kedua ni. Kita berhenti itu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minas syarri, asyirku billah. Kata tuan guru kita, qala musannif rahimahullah taala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin. Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minas syirri, asyirku billahi wa dharru li ibadillah. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal birri, al-imanu billah wan naf'u li ibadillah. Jumpa. Artinya dua perkara tiada atas keduanya itu suatu daripada kejahatan. Pertama, menyekutukan dengan Allah Ta'ala. Dua perkara tiada atas keduanya itu suatu kejahatan, suatu daripada kejahatan. Maksudnya tak ada hal lebih jahat pada dia, yang paling besar sekali. Begitu. Yang pertama, menyekutukan Allah SWT. Asyirku billah, memanglah tak ada dosa yang paling besar melainkan dosa syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Mana Allah tak ampunkan dosa syirik ini, Allah tidak ampunkan selepas daripada mati. Maksudnya kalau kita mati, tak sempat nak balik kepada agama Islam, tidak sempat bertaubat lah, mati bawa dosa syirik ni, Allah tak ampun dosa syirik. Itu kan. Selagi roh tak sampai ke gharbarah ataupun matahari tidak terbit dari arah barat, Allah ampunkan dosa syirik. Syirik menduakan Allah lah syirik ni. Sembah tokong tu memanglah sembah tok bekong, tok jar tu kan. Itu syirik lah.
Tuhan lain, ataupun mensyirikkan Allah dengan makhluk. Contoh apa? Contohnya, kalau bab rezeki, mensyirikkan Allah dengan makhluk bab rezeki. Rezeki, contohnya, duit kita yang beri rezeki contohnya. Makhluk yang beri rezeki. Makhluk yang beri rezeki. Kuat dia lah beri rezeki ke kuat. Kerja, dia panggil parti gerakan. Tak gerak tak makan, dia kata kan. Kan? Tak kerja tak makan, tak kerja makan pasir. Contoh. Tak ada CJ, gelak masa depan. Tak ada SPN, gelak masa depan. Makan pasir, tak ada SPN. Gitu. Begitulah. Mana syirik? Tak nyembah, orang tak nyembah busuk dah masa ni. Bukan dapat duit nyembah busuk. Nyembah pokok tak dapat duit. Kan? Kecuali nyembah busuk keluar. Sekali sembah 100 keluar pada rumah busuk. Ramai nyembah busuk. Tak payah kelakar lain lah. Tak payah sangkau, tak payah jual, tak payah kebun, tak payah benda dah. Nyembah busuk keluar duit 100. Sekali sembah 100, 2 kali sembah 100. Tak ada dah. Tak keluar duit. Tak cerdik orang gelap. Kan? Nyembah pokok gugur daun memang. Gugur 1. Daun jadi duit. Ramai. Nyembah ada orang bekerja kan. Tak ada orang buat kan. Kedai tak laku pasal apa? Dia nyembah pokok je. Sehari ni dah nyembah makhluk lah. Nyembah makhluk. Syirik dengan syirik apa? Tahu kita lah. Anik abudullah wajtib tanibut taghut. Maknanya beriman apa dia? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anik abudullah wajtib tanibut taghut. Dan semua kami utuskan rasul itu mengajak manusia beriman kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut ni mana? Melangkah batas-batas Allah. Tu. Syirik bab rezeki, syirik bab syirik bab memberi bekas. Gitu. Kita pergi berubat. Doktor lah nyembuhkan. Doktor. Itu penting belajar tauhid tu. Kita belajar sifat 20 tu kan, itulah duduknya. Kau kalau pergi klinik tu rahsia sangat. Mana asal demam dapat ubat dia ke bawah lalu. Jangan tahu kan. Gitu. Kau kalau pergi tok bomo tu jadi sangat dengan dia tu. Anak-anak kau kerja belaka lah. Sebagai gitu kan. Jatuh. Gitulah contoh syirik. Bab rezeki gitu. Kau hal itulah kalau tidak tak makan kau, tak dapat projek kau. Contohnya hal itulah beri rezeki kau. Selama ni kaya hal senang ni dia lah habis. Bukan Tuhan. Beri bekas makhluk tu. Dengan kalau kita ngabur ke makhluk beri bekas, tapi kudrat yang diberi oleh Allah, itu dia panggil keluar pada ahli sunnah wal jamaah dah. Itu dia gelar pahaman Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Makhluk beri bekas dengan kuasa yang diberi Allah pada makhluk. Itu maknanya pahaman Qadariyah. Keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Yang Nabi kata umat itu berpecah daripada 73 kepada 73 puak. Satu puak yang selamat iaitu ahli sunnah wal jamaah. Berdosa besar, tapi tak sampai pupur lagi. Ada ulama khabar pupur dah. Macam contoh kita makan nasi. Nasi lah kenyang. Tak ada nasi ni, tak raya kau nak lebah semata-mata sepinggan nasi ni. Boleh faham gitu? Kerana dengan bawa nasi beri kenyang. Nasi lah kenyang ke kuat. Siapa beri kenyang pada nasi? Nasi. Allah Ta'ala beri kenyang pada nasi. Kini nasi itu ada memberi bekas mengenyangkan. Itulah dia kalau pahaman Qadariyah. Itulah syirik dia panggil. Tapi mewujud dia kait dengan Allah sikit. Kait juga. Allah beri kuasa pada nasi. Mana package. Pada nasi itu ada package. Pada makhluk ada package. Kiah lah. Benda lain. Air ada package menghilangkan hawa. Ubat ada package menyembuhkan. Pisau ada package memutuskan. Api ada package membakar. Kita kata api ada kuasa membakar. Boleh nampak tak? Tapi kederat yang diberi Allah pada api,
Itu dipanggil Qadariyah. Ada ulama mengatakan kufur. Tapi yang muktamad tidak kufur. Dia berdosa besar, dia syirik. Tapi kalau dia kata semata-mata api menghanguskan, Allah dah ada kait. Sepinggan nasi lah pergi ke derat, Allah dah ada kait. Kafir. Kafir. Tak payah nyamuk tokong, tak payah nyamuk terpecah, tak payah. Pada yang sepinggan nasi. Jangan main. Atau syirik, dia panggil syirik. Bukan ngabuk kau kafir tau. Kasauan kafir. Dia tahu 80 ngabuk kafir kan. Ini bukan ngabuk kafir. Kita ngabuk batas iman yang kufur. Sejak mana? Menyebabkan jadi kufur. Kan? Ubat lah nyembuh. Panadol lah nyembuh kekuat. Semata-mata i'tiqad dia dalam hati dia ngabuk Panadol semata-mata. Allah tak ada kait-kait. Allah buat kelakuan lain. Contohnya, makna jatuh batal syahadah. Itulah dia kena syirik. Maksud kalau selagi dia tak mati, cerita ini, selagi dia tak mati, dia minta ampun kepada Allah. Dia betulkan balik i'tiqad dia. Dia betulkan balik iman dia tadi, maksud Allah boleh ampunkan dia, insya-Allah. Tapi kalau lepas pada mati, Allah tak ampunkan. Itu menunjuk dosa syirik besar. Dosa lain Allah boleh ampunkan. Dosa benda, dosa zalim pada diri sendiri. Contoh, dosa mencuri, dosa berzina. Lepas pada mati, hak Allah Ta'ala. Allah boleh dia ampunkan. Bila-bila masa saja boleh. Boleh kata. Walaupun Allah sebut dalam Quran ke hadis ke Nabi sebut ada benda, ada ancaman akhirat esok neraka gini tempatnya saya macam ni. Tapi kalau Allah nak lepas mati tu, Allah nak ampunkan dosa dia, terpulang pada Allah. Harus. Ada kita berdoa tu kan, ya Allah ampunkanlah. Padahal kita tahu orang mati tu sekolah masih hidup ni. Tak berjuang benda, tapi harap ke dia mudah-mudahan dengan doa kita tu, sedekah kita sampai. Kita sedekah ke tahlil, mudah-mudahan boleh nolong dia. Kan? Gitu. Tapi kalau syirik tak harap, mati kafir memanglah. Mana tanah dia jerat kan? Tak tanah di tak tanah di kubur Islam. Gitu. Boleh kita? Gitu. Kayaknya tak nampak lah syirik tu bahayanya. Kalau tak belajar baru reti. Rupanya pegangan kau tak betul. Selama kena tak betul. Kan? Pegangan kau tak betul. Dah belajar baru tahu. Orang nak betul kata boleh pasal apa? Kau tak tahu dalam hati kita, dia panggil i'tiqad. Kalau cakap tak boleh betul kan? Kau ni kalau tak kerja, tak makan lalu kau. Awak cakap biar betul. Bukan kerja beri rezeki Allah. Kita boleh betul kan? Yelah memanglah betul lah gitu kan? Tapi kalau pegangan hati, bawa ke mati, mana nak ngambau mati iman? Mati husnul khatimah. Gitu. Itulah panjang pula cerita tu. Yang pertama manusia pada Allah, hak besar sekali. Yang kedua memberi mudarat bagi hamba Allah Ta'ala. Dan dua perkara pada hal yang tiada melebihi di atas kedua itu, suatu daripada kebajikan. Maksudnya beri mudarat, maksud zalim kau lain lah. Dosa zalim pada diri sendiri Allah boleh ampunkan. Dosa zalim pada orang lain Allah tak ampunkan selagi mana orang tu tidak mengampunkan. Gitu. Kan? Kalau orang tu tak memaafkan kita, dosa tu Allah tak ampunkan. Dosa kita ngumpat orang ke, gitu. Ngumpat orang kan, cerita orang. Ngumpat cerita orang belakang dia. Kalau dia dengar benda tu dia marah atau ngumpat. Betul, kalau betul. Walaupun betul. Bukan ngumpat gaji kahir. Gaji kahir ngumpat tu. Gaji kahir je ngumpat. Ada kan. Jadi kalau orang tu tak memaafkan, kita taubat, Allah Ta'ala tak terima. Kalau dia suka tak apa. Memuji. Dia tak marah kalau puji dia. Bagus sangat kodong kita tu. Kalau belakang dia, tak boleh pakai kodong kita. Itu kalau dia dengar, walaupun betul. Kalau tak betul jadi fitnah. Benda tu tak betul, kita cerita belakang dia jadi fitnah. Kau besar lagi. Kalau betul dia kena mengumpat. Dia ada berapa perkara dia boleh mengumpat kan? 7 perkara kan? Begitulah disebut tu.
Kan antaranya orang tu masyhur dalam masyarakat, dia tu memang kaki arok contohnya. Orang pun kenal, sekampung kenal dia kaki arok. Sekampung kenal dia kuat curi contohnya. Asal dia ada je, tak ada motif ke tau, hilang tau kan, contoh. Getau, tak ada motif ke tau. Asal dia ada je. Asal dia ada je, adalah pecah rumah. Asal dia masuk ke dalamnya, amal kampung contohnya. Contoh kan, gitu. Jadi kita kena bercerita. Berambil ingat sikit, jaga-jaga rumah jangan tinggal, jangan tak kunci. Pasal apa? Ada benda. Baliklah anak orang tu ke rumah. Nampak sini? Termasuk. Ataupun kita buat report di pejabat agama, itu boleh mempat. Suami tak beri nafkah. Contoh, isteri buat report. Suami saya nama sekian-sekian, Muhammad bin Lolah contohnya. Dia tak beri nafkah pada saya. Kita buat report. Memang kena jemput nama. Itu tidak mengumpat. Gitu. Ataupun orang yang masyhur dengan zalim. Masyhur dengan zalim. Itu memang zalim. Buat rasuah dan sebagainya. Kan? Kita pun menceritakan. Jangan pilih orang ni. Jangan pilih orang ni. Nampak? Itu boleh. Dia boleh kan bercerita. Pasal apa? Dia termasuk dalam mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Lebih-lebih lagi masalah dia besar lagi, masalah umat. Contoh masalah umat kan. Kalau pilih dia jadi ketua contohnya, dia beri mudarat besar pada umat Islam contohnya. Itu boleh. Menceritakan keburukan dia. Bukan tak boleh, lalu ada yang tak boleh. Gitu. Ada. Jadi maknanya sebab tu besar sekali tu. Sebab tu yang syarat rukun taubat itu ada 4 kan, Imam Ghazali sebut. Yang pertama menyesal, yang kedua tak buat dosa tu, yang ketiga berazam tak mengulangi dosa, yang keempat kalau ada dosa kita dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia. Itu 4 rukun taubat. Gitu. Tak ada sangkut. Tak lepas kecuali dosa kita sendirilah, kita buat seorang-seorang tu boleh je Allah ampunkan bila-bila masa tadi. Dan dua perkara padahal tiada yang melebihi di atas keduanya itu suatu daripada kebajikan. Apabila besar sekali. Pertama, beriman dengan Allah. Tadilah lawan bagi syirik tadi, beriman dengan Allah. Beriman ni tekad lah, syurga lah, tekad syurga. Ada 2 tekad. Satu beriman, satu beramal soleh. Kalau pertama syarat nak dapat tekad syurga, yang pertama kena beriman. Mengucap 2 kalimah syahadah. Jahat lah segala pun. Perangai jahat segala pun, buat maksiat dan sebagainya. Tapi kalau ada iman, syurga tentu dah. Kayaknya kunci ada dah, kayaknya tak lepas masuk lagi. Kunci ada dah. Tak lepas masuk lagi. Kena dulu dulu. Jadi apa benda. Contoh. Jadi syurga ni tak lepas lagi. Jadi syarat kedua, kena beramal. Barulah. Mana? Maksudnya kalau di timbangan mizan esok, timbangan mizan terberat pada maknanya timbangan pahala berat pada dosa lah. Gitu. Dan keduanya memberi manfaat bagi hamba Allah Ta'ala. Itu mana lebih besar lagi memberi manfaat pada hamba Allah. Gitu. Sesuai dengan tajuk kita ni, adab bersaudara. Dan kata Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala, man qala Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farrij an ummati Muhammadin kulla yaumin 3 marratin katabahu Allahu minal abdan. Artinya barang siapa mengata Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farrij an ummati Muhammadin, pada tiap-tiap hari 3 kali, nescaya menyurat akan dia oleh Allah Ta'ala daripada abdan. Abdan ni wali lah, wali abdan. Makna naik ke martabat wali. Hebat. Martabat kewalian, wali abdan. Wali abdan ni ada ulama kata dalam satu-satu masa ada 7 orang atas dunia. Dengan barakah dia tu, mana terhalang dunia ni. Masih akan ada wali. Bukan wali nikah ni. Bukan wali nikah, wali abdan. Orang yang soleh. Begitu. Tapi kita tak nampak.
tu wali. Tak boleh ngaku-ngaku wali ni. Tak boleh ngaku-ngaku. Bukan kau wali lah, kau makan tinggi, tak boleh. Wali tu dia tak tahu dia wali. Dia pun tak tahu dia wali. Takutnya ke Allah Ta'ala tu dia kadau ke diri. Dia kenal diri dia. Kan? Kita ni bangsa tak kenal diri. Hebat dah kuat. Bangsa tak kenal diri. Dia tu kenal diri dia. Sebab tu dia tak melabelkan diri tu, oh aku wali, aku hebat dah, aku soleh, dia tak ada. Gitu. Ni wali abdal. Sebab tak ada, dia panggil apa? Dulu doa disebut dalam kitab Hidayatus Salikin kan. Doa solat tasbih, doa rijalul ghaib. Ada. Kalau kita baca kitab lama tu, rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni maknanya kita ambil barakah daripada wali-wali yang tak nampak. Gitu. Tawassul dia bagi. Berdoa ni ada dua kaedah, satu tawassul, satu direct Allah. Tawassul ni maksudnya dapat dengan barakah siapa? Dengan barakah wali-wali Allah, orang-orang soleh. Gitu. Oh, naik ke peringkat martabat wali abdal, hebatlah. Ni baca mana hafal, boleh hafal ni. Ataupun tak hafal, boleh jadi amalan kita ni. Kata Ma'ruf Al-Qarhi, wali Allah ni. Esok akhirat, esok jumpa Ma'ruf Al-Qarhi ni, Syekh ni. Jumpa dia, kata kamu beramal dengan doa awak ni dapat pada kitab mana? Kitab Sairus Salikin. Masa akhirat esok jumpa. Kalau nak tanya mana sandarannya, tanya dia esok lah. Tanya esok. Syekh, mana sandaran doa ni? Jumpa dia esok di akhirat. Iaitu siapa? Ma'ruf Al-Qarhi, tokoh ni. Nama Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi. Ini tapi yang Ma'ruf ni tak apa-apa. Ini Ma'ruf dalam kitab ni hebatlah. Gitu. Gitu menyuratkan akan ni oleh Allah Ta'ala daripada abdal. Gitu. Boleh kita beramal dengan insya-Allah. Maksudnya pada tiap-tiap hari 3 kali ni saya menyuratkan, boleh jadikan doa. Okey, tak apa. Dan setengah daripada itu bahawa sunat ziarah kepada orang yang sakit, kerana sabda Nabi SAW, orang sakit sunat ziarah. Man ada maridan qa'ada fi makharifil jannati hatta idza qama wukila bihi sab'una alfi malakin yusalluna alaihi hatta al-lail. Dan barang siapa ziarah akan orang sakit, maka sungguhnya ia duduk di dalam pagar kebun syurga hingga apabila berdiri ia, maka diwakilkan dengan dia 70,000 malaikat yang mengucap selawat hingga malam hari, yakni sehari meminta ampun malaikat itu bagi orang yang ziarah akan orang sakit itu hingga malam. Bagi ziarah sakit, maka sungguhnya ia duduk dalam pagar kebun syurga. Martabat ni tingginya, seolah-olah syurga tak, kita tak mati lagi kalau nak syurga dah. Ni pandangan kerohanian ni. Maknanya martabat ni duduk di dalam pagar kebun syurga hingga apabila berdiri ia dan diwakilkan dengan dia 70,000 malaikat mengucap selawat hingga malam hari, yang ni sehari semalam minta ampun malaikat itu bagi orang yang ziarah akan orang yang sakit itu hingga malam. Dapat doa para malaikat. Syurga lah, insyaAllah kan. Mudahnya ziarah orang sakit je. Atau ada orang, maksudnya tak semestinya amalan lain banyak, tapi silaturahim tak jaga, sangkut juga macam tu lah kan. Hubungan sesama manusia tak jaga, bertasawuf sangat contoh, ibadat kuat, ibadat sunat banyak, tapi orang sakit je tak ziarah. Begitu. Cakap mudahnya akhlak Nabi lah, kita ikut akhlak Nabi SAW kan. Dan lagi sabda Nabi SAW, idza 'adal muslimu akhahu wa zarahu qala Allah Ta'ala tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Apabila mengunjungi orang muslim itu akan saudaranya yang muslim dan ziarah ia akan dia, maka firman Allah Ta'ala, baik
baiklah engkau dan baiklah perjalananmu itu, dan mengambil tempat engkau di dalam syurga Allah. Allah kata begitu. Ambil, pilih mana tempat dalam syurga awak nak. Jatuhlah. Baiklah engkau, baiklah perjalananmu. Perjalanan yang diredai untuk apa? Mengunjungi orang Muslim, dan mengambil tempat engkau dalam syurga. Jelas pun insyaAllah. Ada orang ziarah orang yang sakit itu 5 perkara. Ada orang yang menziarahi orang yang sakit itu 5 perkara. Pertama, meringankan duduknya itu. Dan kata Tawas rahimahullah ta'ala, afdalul iyadati akhaffuha. Artinya yang terlebih afdal ziarah kepada orang yang sakit itu iaitu meringankan akan dia. Apa maksud meringankan? Tak duduk lama lah, gitu lah. Makna tak duduk lama. Meringankan, okay. Menyukakan dia, meringankan sakit dia tu. Nasihat kamu awak sihat dah tak lama dah ni, tak lama dah ni. Tak yang gitu kan, mana tak lama sihat dah ni awak ni. Macam tu lah kan. Jangan tak lama kita je, tak lama nak mati. Maknanya meringankan. Boleh ni, tak ada benda ni, gitu. InsyaAllah Allah ampunkan dosa awak ni. Ini mana kifarat dosa. Tanda Allah sayang ke kita. Allah beri sakit tu tanda Allah sayang. Allah nak ampunkan dosa kita. Itulah meringankan. Iaitu meringankan dia. Yang kedua, mensedikitkan pertanyaan kepadanya. Tak banyak tanya. Tak banyak bertanya pada dia. Sedikitkan pertanyaan. Orang sakit kan, pada orang sakit itu. Mana kalau gaya sakit waktu mana puncanya gini, ni punca pada dia nak makan gula banyak sangat dah. Kalau kita macam berikan cerita kan. Jadi tak payah. Kita dah ringankan dia dan cerita itu cukup tenang. Itu. Kan. Yang ketiga, menyatakan kelebihan kepadanya. Tadilah kelebihan sakit. Maknanya Allah Ta'ala nak meningkatkan martabat kita, martabat awak. Allah nak mengangkatkan martabat awak. Kan? Awak sabar besar pahalanya. Gitulah. Ya, kita jumpa dia tu. Keempat, memejamkan mata daripada melihat akan auratnya. Tak melihat akan auratnya. Aurat lah. Kalau lelaki tu antara pusat dengan lutut lah. Lelaki sama lelaki auratnya antara pusat dengan lutut. Dalam perempuan itulah seluruh anggota kecuali muka dan tapak tangan. Boleh. Dan jangan masuk kepadanya melainkan meminta izin daripadanya. Masuk minta izin dulu. Jangan terus masuk je. Dan jangan memukul-mukul akan pintu pada ketika meminta izin itu melainkan dengan perlahan-lahan. Kuat pukul, kan? Ketuk pintu kuat. Dengan perlahan lah minta izin. Dan jangan meminta izin pada apa ni? Tentangan pintunya supaya tiada kelihatan orang dalam rumah itu. Apa ni? Jangan meminta izin pada tentangan pintunya itu supaya tiada kelihatan orang dalam rumah itu. Maksudnya ngerang sikit. Jangan tepat. Buka dia tu nampaklah tu. Mana kita pandang ke lain dulu. Sampailah dia izinkan masuk. Masuklah. Tak boleh jadi orang dalam rumah tu tak tutup aurat lagi, tak tuduh lagi ke apa tu. Anak dara orang ni tak tuduh lagi tu. Kita terus masuk nyongoi mata. Kepala nyongoi tu tengok. Tak boleh lah. Kalau ziarah rumah orang, datang ke rumah orang tu begitu juga. Jangan terus tengok. Kan? Tersalam, memang beri salam dulu. Tapi maksud terbuka pintu, kita beradak ke rumah dia. Nampak? Jadi makna kita duduk tepi dulu. Ngadap ke tempat lain. Gitu. Jangan, maksudnya jangan bertentang dengan pintu rumah.
tentangan pintu supaya tiada kelihatan orang yang dalam rumah itu. Dan saya kiranya sepatutnya ia pada ketika meminta izin itu bersuara dengan mengucap Alhamdulillah atau dengan tasbih, dan jangan ia memanggil-manggil dengan keras kepada orang yang di dalam rumah itu. Minta izin itu mana kalau orang tu izinkan, kita ucap Alhamdulillah, kan? Atau dengan tasbih. Dan jangan memanggil-manggil dengan keras kepada orang yang dalam rumah itu. Jangan bertempik lah. Kadang-kadang tak jaga adab, kan? Selalu orang ada, orang jiran kamu-kamu tu, bukan orang lain, saudara juga, tapi datang tak betul masa rumah. Tengah hari datang. Sebab tu kalau nak ziarah tak sesuai tengah hari. Nak ziarah rumah orang petang ataupun pagi, boleh pagi ziarah, ataupun petang, ataupun memang dia buat majlis tu kan, atau dia buat majlis lepas isyak tu lain, memang jemput kita. Ni tak, dia tak jemput, kita datang tengah malam rumah orang, tak sesuai lah. Nak datang ziarah petang, gitu. Tengah hari, sebab tengah hari ni waktu rehat. Dia panggil aurat rumah, dia panggil. Sebab tu kalau adab dalam keluarga ni, maksudnya kalau rumah tu, kalau anak-anak tu kena hadkan juga. Bilik mak ayah, dulu kita tahu lah kan, mana bilik mak ayah tu kena hadkan. Waktu tengah hari, anak-anak maknanya jangan bagi keluar masuk bilik orang tu. Gitu. Itu nak jaga tu. Itulah. Dan kelima, saya kiranya mendoakan baginya dengan afiat. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, adalah aku sakit maka datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengata ia, Bismillahirrahmanirrahim, wa'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Dan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani, aku perlindungkan engkau dengan Allah yang Esa, yang menjadi tempat persandaran, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya dari kejahatan yang engkau dapati. Tak kira apa-apalah doa-doa tu. Doa minta kesihatan bagi dia, selawat syifa ke kan, tu Bismillah 5 ke, boleh belaka mana-mana kita doa pada dia kan. Dan diulangi akan doa itu beberapa kali. Gitu. Jadi ni adab-adab lah. Dan lagi masuk Nabi SAW, sikit lagi. Dan masuk Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, pada ketika ia sakit, maka menyuruh Nabi SAW baginya dengan katanya, baca olehmu, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabran ala baliyatika au khurujan minad dunya ila rahmatika. Tuhanku, bahawa aku memohon akan Dikau akan segera menyembuhkan akan daku, atau sabar atas balamu, atau keluar daripada dunia kepada rahmatmu. Ni doa-doa ni lah. Ni antara contoh doa. Kalau kita tak ada doa, bolehlah apa ni. Dan sunat bagi orang yang sakit itu bahawa ia mengata pula, A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku meminta pelihara dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan dengan kudratnya daripada kejahatan yang aku dapat akan dia, dan aku takut akan dia. Minta pertolongan pada Allah. Ini doa-doa lah. Apa lah gitu. Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama seperti yang disebut oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala dalam Ghaniyah, bahawa adalah Nabi SAW apabila datang akan dia suatu penyakit, maka membaca ia atas dirinya Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh lah. Manakala kita datang penyakit, kita baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq,
qul a'udzu birabbin nas, kemudian maka dihembuskan pada dirinya itu. Begitu. Ini belajar sifat belajar berubat. Kan? Baca qul a'udzu birabbin falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hembus pada diri. Hembus pada tangan apa dah? Begitu pada sapu kan. Begitu. Dan lagi ini boleh kita boleh berubat cara ni. Dan lagi ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit ia maka mengata ia a'udzu biwajhillahil karimi wa kalimatihi tammati min syarri ma khalaqa wa ra'a wa bar'a wa min syarri kulli dabbatin rabbi akhidun binasiyatiha. Dan aku meminta pelihara dengan zat Allah Ta'ala yang mulia dan dengan kelemahan yang sempurna daripada kejahatan apa yang menciptakan ia akan dia dan menjadikan ia akan dia dan mengadakan ia akan dia, dan daripada kejahatan segala binatang yang Tuhanku mengambil dengan ubun-ubunnya itu. Ini kaedah-kaedah berubat je lah ni. Boleh lah, kalau kita nak beramal boleh, insyaAllah. Dan harus menyurat ayat Al-Quran dan Asma'ul Husna akan diperbuat ubat bagi orang yang sakit itu. Kerana firman Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya kami turunkan daripada Al-Quran itu yang ia menyembuhkan bagi penyakit dan rahmat bagi mukminin. Menyuratkan maksudnya tulis kan, tulis ayat Al-Quran, tulis Asmaul Husna, diperbuat ubat bagi orang yang sakit itu. Kata Syekh kita, Syekh Muhammad Saman rahimahullah ta'ala dalam risalah yang bernama Kashful Asrar, dan setengah daripada faedah suratul Ikhlas itu iaitu apabila disurat di dalam pinggan Cina, dan disapukan dengan air dan diminumkan akan dia oleh orang yang sakit itu, nescaya disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan dia, adalah kaifiat menyurat itu iaitu berarti itu kot. Dia dipanggil kaedah. Dulu kan tulis dengan za'faran kan, za'faran tulis pada pinggan putih, apa tu? Isi air itu minum. Macam tu lah. Bolehlah buat amal ni, insyaAllah. Kira ijazah pada kitab je lah. Boleh lah, insyaAllah. Kita tukar baca ni, tak beramal pun. Siapa nak beramal boleh tengok kitab ni, insyaAllah. Mudah-mudahan lah apa ni dapat kita panduan, dapat kita manfaat, insyaAllah. Kita berhenti pada tu. Mana dia muka surat tu lah. Dan kami turunkan dan kata Syekh Syahidi Muhammad Saman rahimahullah ta'ala dalam risalah bernama Kashful Asrar. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, sama-sama kita amal dan kita sampaikan pada ahli keluarga, anak isteri, saudara mara kita dan sahabat handai kita yang terhadap, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Balighani walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.